RM dah keluar kenyataan, dah akan mengambil tindakan. Pagi ini saya dimaklumkan oleh satu sumber dalaman SPRM bahawa satu seruan terhadap saya akan dibuat. Saya bersedia, sebab tu saya kena sebut saya lah, sebab takkanlah Kak Oji dengan Wong Chen pun nak masuk lock up dengan aku. Jadi teman. Jadi saya nak sampaikan kepada Datuk Seri Anwar, kepada Tan Sri Azam Baki, saya ni veteran bab-bab kena tangkap dan masuk, kena raid, kena geledah, bab-bab masuk lock up ni. Jadi saya bersedia melalui semuanya sekali lagi, kerana kita pernah juga lalui sebagai sebuah negara bahawa taktik intimidasi dan juga mencipta kes seperti ini telah pun dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, dan kita pun tahu perkara itu tidak berjaya. Akhirnya kebenaran akan tetap terselah dan rakyat akan buat penghakiman. Jadi kalau saya nak kena masuk lock up, nak kena raid 2-3, saya dah beritahu kat isteri saya, tolong kemas rumah sikit, no? Kan?